inilah dia Honda ADV 350, abang kepada ADV 160. Yang ini lagi besar. Kita tengok apa yang dia bagi. Okey, kalau korang tengok yang ini design dia, kalau korang tengok dia lagi nampak tough, macam kena buff guys. Ni baru betul 350. Korang tengok guys, dari tepi dia, wheelbase dia memang panjang daripada 160. Sesiapa yang nak rasa pakai skuter yang lagi besar, ini adalah pilihan terbaik korang ada, ADV 350. Tapi sayangnya dia punya windshield manual adjustable, ada 4 level korang boleh setting. Ni aku tarik paling atas sekali. Macam tu. Agak tinggi. Kiri dengan kanan dia dah siap datang dengan handguard. Untuk paparan meter dia dah bagi TFT full color, siap datang dengan features baru guys. So ini complete ada Honda Road Sync, so korang boleh pakai navigation. Belah dalam ni ada banyak lagi setting yang korang boleh main. Handle belah kiri korang ni, korang tengok dia ada button analog dekat sini untuk korang control korang punya features dekat meter ni. Dan dia siap datang dengan HSTC, okay, traction control daripada Honda. Korang boleh on dan korang boleh off. Honda ADV ni memang cantik dia punya bahagian keyless dia ni terletak cantik dekat tengah. Cuma sayangnya kiri dan kanan tak ada compartment, dia tak ada pocket, okay. Sayangnya tank capacity dia ni dengan CC dia bagi aku tak cukup besar, 11.7 liter saja. Kepada yang dah bosan pakai skuter 150cc tu, inilah masa dia korang upgrade pakai ADV 350. Ni antara pilihan yang terbaik. Motor pun ada ready stock, okay. Korang tekan button apply now dekat bawah, aku akan assist korang sampai dapat motor. Ciao.